Okey, nombor 5, hitung beza. Kita tahu jawapannya tolak. Ni dengan ni, yang mana satu? Biasanya kalau perkataan hitung beza antara ni dengan ni, maknanya yang ujung, yang akhir tolak lah yang awal. Jadi dalam kes ni 35,986 tolak dengan, kita tak nampak lah, 28,593 sen. Okey dah. Okey, sekarang awak nak letak titik lah. Okey, letak titik sini. Okey, jom kita buat. Okey, Sifah buang 5. Boleh. Itu kalau nombor bulat. Tapi kita dah belajar ni duit. Jadi cikgu nak ajak sama-sama berfikir. Bayangkan ini tak ada sen, tolak 5 sen. Kita kenakan pinjam RM1 kan. So pinjam RM1 kat sini, tinggal 5. Sini akan jadi nombor 100. Jadi 100 tolak 5. Gitu je. Okey. Baik, tu nanti. So 5 buang 3 boleh, 8 buang 9 tak boleh, pinjam. 10, 8 buang 5 boleh, 5 buang 8 tak boleh, pinjam. Okey dah. Baru kita boleh operasi tolakkan dia. 100 tolak 5, ia 95. 5 buang 3, 2. 10 buang 9, 1 tambah 8, 9. 8 buang 5, 3. 10 buang 8, 2 tambah 5, 7. 2 buang 7 habis. So jawapannya ialah RM7,392.95 sen. Okey, itu saja.